Program kebudayaan sempena kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar membuka tirai pentas di parkir Galeria UTC Johor Bahru dengan persembahan muzik berirama pop dan jazz. Ini merupakan malam kedua program yang dianjurkan Yayasan Warisan Johor bagi memeriahkan lagi perayaan Hari Kemahkotaan Sultan Johor yang penuh gilang gemilang. Okey, di belakang saya sekarang sedang berlangsungnya persembahan konsert bersempena dengan Hari Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Persembahan pada malam ini bertemakan pop dan jazz dibarisi oleh artis-artis drama Malaysia kelahiran Johor. Kita ada Azli Senario, kita ada Alung Cham, kita ada Angah Raja Lawak, kita ada Sheila Abdul dan bermacam-macam artis lagi. Persembahan pada malam ini dibawa khas oleh Kerajaan Negeri Johor yang dan dikelola oleh Yayasan Warisan Negeri Johor. Konsert yang diacarakan Angah Raja Lawak dan Alung Cham itu bermula pada pukul 9 malam dengan persembahan pembukaan dari penyanyi bersuara lunak Sheila Abdul yang menyampaikan dua buah lagu iaitu lagu Mungkinkah dan Matahari nyanyian asal Agnes Monica. Fokus. Jangan risau. Kalau tak boleh nak fokus, abang duduk sebelah. Tak nak, takut. Kau takut dengan abang. Perform dekat JB. Last time masa JDT hari tu dan hari ni semena istiadat kemahkotaan Sultan Johor. Jadi kita happy lah dapat rayakan sama-sama dekat sini pun rasanya seminggu buat event ni. Jadi okey lah. Pada malam tersebut, lebih 2,000 pengunjung dan peminat muzik dari segenap lapisan umur dan bangsa yang datang dari serata negeri Johor membanjiri kawasan konsert. Pengunjung turut dihiburkan dengan persembahan orkestra dari kumpulan orkestra Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB dan Majlis Bandaraya Johor Bahru Tengah MBJBT. Pada malam ni memang meriah. Orang makin lama makin ramai. Memang bermula macam kita tengok macam tak ada orang, lepas tu orang dari sana datang paki dah penuh lah. Memang hari ni memang sangat best. Sebagai Dina tak boleh nak cakap sebagai seorang penonton lah, dia pasal dia nak buat persembahan. Tapi sebagai seorang anak Johor yang juga dah lama tak balik Johor, jadi rasa macam ya Allah seronok sangat dan rasa bangga yang kita terpilih untuk menyambut hari yang sangat bermakna untuk Johor dan juga for our beloved Sultan Johor. Dan Dina rasa macam patut persembahan kawan-kawan lagi lah Dina seronok. Dan tadi tak duduk tau, hyper lari sini lah sana.
malam ini saya rasa sangat seronok sebab kita dapat bersama bergabung dengan semua barisan artis-artis anak Johor yang terdiri daripada penyanyi ada, pelawak ada, penyanyi kecil ada, penyanyi rock ada, penyanyi jazz ada dan semualah, termasuk juga bandaraya punya artis bandaraya dan majlis perbandaran. Jadi susah sebenarnya nak menggabungkan satu kelompok artis kalau tidak kerana satu acara besar sempena kemahkotaan sebegitu. Konsert pada malam itu diakhiri dengan persembahan bertenaga dari Bandi Amok yang mendendangkan lagu Untukmu Sayang. Ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang menjemput Bandi ini pada hari ini sempena konsert kemahkotaan Sultan Johor. Dan pada hari ini Bandi tengok meriah dan sesungguhnya pada hari ini Bandi juga beruntung kerana salah satu artis Johor yang dijemput untuk menjayakan konsert ini. Pertama kali kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Warisan Johor lah kerana mengundang artis-artis Johor untuk menghiburkan rakyat-rakyat Johor sempena hari kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. So perasaan kita pada hari ini awal-awalnya memang agak ragu-ragu sebab tempat ni pertama kali diadakan di Johor Bahru, kawasan dataran pakis ni. Tapi alhamdulillah makin ramai orang, makin ramai. Dan kita... Pasal saya rasa ini adalah semangat-semangat anak-anak Johor. Yes. Yang menanti-nantikan acara yang kita tunggu selama 55 tahun. Ialah hari kemahkotaan. Dan jadi kita merasa bangga dan saya juga merasa bangga kerana dipilih untuk menjadi pengacara pada malam pop dan juga jazz ini.